ke sekolah menengah. Mhm. Okey, jadi yang itu pengalaman mengajar. Ya. Jadi mungkin saya nak tanya sikit lah, mungkin rakan-rakan yang di luar sana, Mr. Goh ni merupakan dalam kategori pengetua-pengetua dan juga guru-guru yang merasai merasai transformasi bagaimana transformasi pendidikan tu berlaku daripada stencil gas stadler Ya. dengan dakwat hitamnya apa Ya. semua, sehinggalah saya rasa masa AJKC sekolah rendah tu merasakan cikgu Ya. golek kertas ni Kita tak perlu gelik, tapi masa tu dia memang gunakan stencil. Kena tulis stencil dalam stencil yang warna biru. warna biru tu kan. Kalau Ya. salah kena pakai dakwat Kena merah. liquid merah. Okey. Yang paling kata apa, maksudnya transformasi teknologi pendidikan itu memang dirasai lah. Betul. Dapat menceritakan kepada kita. Jadi apa sedikit pandangan peribadi Mr. Goh lah tentang bagaimana Mr. Goh menangani perubahan-perubahan tu. Maksudnya macam mana Mr. Goh daripada stencil kepada Riso, Riso kepada photostat. Jadi maksudnya ada banyak perkara yang sedang berlaku dalam karier Mr. Goh tu kan. Jadi mungkin hari ini dengan AI, dengan pelantar pembelajaran maya. Jadi bagaimana sedikit pandangan lah, bagaimana Mr. Goh membawa diri lah meneroka transformasi ini. Mungkin kongsikan sikit dengan kita orang. Jadi saya rasa sebagai seorang pendidik, jadi kita perlu sentiasa menerima perubahan. Sebab kita berdepan dengan anak murid. Ya, betul. Dan jikalau kita sebagai seorang pendidik, kita tidak mengikuti perubahan, maka bukan kita ketinggalan, tetapi anak murid kita juga akan ketinggalan. Itu yang paling jadi mangsa lah. Ya, sebenarnya dari pengalaman saya sendiri pun, saya bila tahun pertama saya mengajar, saya tak berani menyentuh komputer. Okey. Mungkin takut kerana bila kita salah tekan, merosakkan komputer. Ya, betul. Jadi, kita tak boleh berhenti di sana. Maka selepas tu, belajarlah. Kita kena belajar, kena ikut perkembangan. Jadi, daripada belajar, kita mula dengan WordStar. WordStar, itu lama tu. Soal lama. Betul. Lepas tu, itu untuk buat documents. Ya, betul. Lepas tu, belajar dengan Lotus 123. Lotus 123. Itu spreadsheet untuk pengiraan dan sebagainya. Okey. Jadi apabila ada pengalaman tu, maka kita sudah beranilah. Ya. Jadi kita ikut perkembangan. Dan yang penting ialah sikap kita ingin menerokai benda-benda yang baru. Ya. Jadi, itu yang penting. Lifelong learning. Lifelong learning itu sangat penting. Dan itu akan membantu kita bukan sahaja dari segi tugasan kita, tetapi kita menunjukkan kepada anak murid kita bahawa kita tidak boleh berhenti belajar. Jadi daripada stencil tu, lepas tu dia dibangunkan sehingga kita menggunakan Word dan sebagainya. Ya, betul. Daripada dulu WordStar dan lepas tu Microsoft Word dan sebagainya. Jadi itu telah membantu kita dalam pengurusan kita. Sebenarnya dia sangat membantulah. Dan terutamanya dalam kita penyediaan kertas soalan, penyediaan latihan, semua itu dapat membantu kita menjimatkan masa. Dan masa yang telah dijimatkan itu, dia akan membantu kita dalam persiapan, penyediaan, rancangan pengajaran harian kita. Rasa itu sangat bermakna lah. Jadi maksudnya dekat situ kita tidak boleh mengalah dengan situasi lah. Betul. Jadi sebenarnya apa yang Mr. Goh buat tu, apa yang Mr. Goh teroka tu adalah memang asasnya adalah untuk anak-anak murid juga. Jadi di situlah yang dinamakan nyala rasa guru kan. Jadi itulah pengalaman. Jadi kita boleh kongsikan, maksudnya kita boleh lihat bagaimana seorang guru itu yang Mr. Goh sebutkan tadi mesti ada satu sifat suka meneroka. Failure ataupun kegagalan tu sudah tentulah. Mesti ada. Itu soal kemudian. Itu soal kemudian. Itu nombor 2 lah kan. Yang penting cuba dulu. Betul. Okey, baik.